daripada SK Jalan Malaysia. Renews Creation ialah inovasi mensyur alam yang dihasilkan daripada surat khabar terpakai. Kami menukarkan bahan buangan menjadi eco-pencil holder yang berguna. Projek ini menggalakkan amalan kita semula dan kesedaran menjaga alam sekitar. Pada masa kini, banyak surat khabar lama dibuang dan menjadi sampah. Penghasilan kertas memerlukan banyak pokok ditebang. Terlalu banyak sampah boleh menyebabkan pencemaran dan perubahan iklim. Oleh itu, kami menghasilkan Renews Creation menggunakan surat khabar lama. Projek ini menggunakan konsep upcycling dan waste to wealth. Kami menukarkan bahan buangan menjadi sesuatu yang berguna dan kreatif. Projek ini mempunyai unsur STEM dan STEAM. Sains membantu kami memahami kekuatan kertas. Matematik digunakan untuk mengukur produk. Kejuruteraan membantu kami membina struktur yang stabil. Seni menjadikan produk lebih kreatif dan menarik. Renews Creation membantu mengurangkan pembaziran kertas. Ia menggalakkan amalan kita semula dan melindungi alam sekitar. Projek ini berkos rendah, berguna dan juga boleh dijual. Apakah kesan jika surat khabar dan kertas terus dibuang? Lebih banyak sampah akan terhasil dan pokok akan ditebang untuk menghasilkan kertas baru. Apakah unsur STEM atau STEAM yang terdapat dalam projek ini? Murid menggunakan kreativiti, kemahiran mengukur, membina struktur serta menyelesaikan masalah melalui projek ini. Pada pendapat cikgu, bolehkah inovasi kecil memberi impak besar kepada dunia? Boleh, walaupun nampak kecil, tapi setiap usaha untuk menjaga alam sekitar mampu memberi perubahan kepada dunia.